Kau suka Beza sebab Beza ni jimat minyak. Tapi kalau kau jenis bawa laju gila, kau stop sekarang. Beza ni kereta yang direka untuk pemanduan bandar dan jimat minyak, bukan untuk kau pecut 160 km sejam ke atas highway. Sebab apa? Mari sini aku explain. Pertama, body Beza ni ringan gila. Berat kereta ni bawah 1 tan je. Bila bawa laju, memang rasa melayang, especially bila potong lori atau kena angin lintang. Kedua, Beza pakai rear axle jenis torsion beam. Ada tendensi nak oversteer. Sebab tu bahaya bila kau bawa Beza ni laju-laju. Ketiga, soundproofing dia tak power. Bila kau tekan 120 km sejam ke atas, bunyi enjin, bunyi angin, bunyi tayar, semua masuk dalam kabin. Rimas rasa. Keempat, brake Beza ni biasa-biasa je weh. Nak emergency brake masa bawa laju tu, dia tak sehebat kereta segmen yang lagi besar. So, kalau kau pakai Beza bawa dalam 90 ke 110 km sejam tu, cukup dah aku rasa. Kalau kau nak laju sangat, kau carilah kereta lain yang lagi elok. So, macam mana? Kau setuju tak dengan apa yang aku cakap ni? Drop kau punya komen, okay?